Alam ni milik aku. Dunia ni aku yang punya, Allah kata. Rezeki aku yang beri. La nas'aluka rizqan. Aku tak minta dengan kamu rezeki. Jangan bimbang. Aku suruh kamu sembahyang. Wa nahnu narzuquk. Bahkan Allah kata aku yang beri rezeki pada kamu semua. Jadi rezeki Allah punya. Kamu nak rezeki kena minta dengan Allah. Maka nak minta dengan Allah kena buat apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh? Sembahyang. Simple dia. Sipit dia. Tak susah pun. Sembahyang. Kamu sembahyang, Allah kata kami akan beri rezeki kepada kamu. Beri rezeki. Nah, wal 'aqibatu lit-taqwa, dan kesudahan yang baik Allah kata bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kesudahan rezeki dia yang akhir apa dia? Syurga Allah. Kita akan ada last destination kita.